Yang mana suka pergi hiking, pergi ride tapi tak tahu nak letak phone dekat mana? Jom tengok video Alia sampai habis. Kat tangan Alia ada kita punya waist bag tau hampa. Kita ada 3 kompartmen. Apa dia? 3 kompartmen tu. Jom Alia nak tunjuk dekat hampa. Korang, first kompartmen yang pertama dekat sini tau untuk korang letak phone ataupun apa-apa. Okey korang, kompartmen yang ketiga dekat bahagian tepi ni tau. So korang nak letak duit shilling ke, kunci kereta ke atau apa-apa, korang boleh letak dekat bahagian ni tau. Dekat korang. Bahagian hujung ni korang boleh adjust ikut keselesaan pinggang korang tau. Okay hampa, so hampa tak perlu risau. Waktu malam kita punya bag ni ada efek reflektif tau. So waktu malam akan ada pencahayaan dekat beg kita. So kalau korang berminat nak beli kita punya waist bag ni, korang boleh tekan dekat beg phone ni dekat bawah tau. Ingat kalau ride jangan letak phone dekat dalam raba motor tau. Itu amat membahayakan keselamatan anda. Bye bye.